Kalau dulu, Malaysia pernah ada 3 operator pawagam, tapi sekarang cuma tinggal 2. Apakah pawagam tersebut? Ia adalah TGV dan GSC Cinema. Dahulu, sebuah syarikat pawagam MBO Cinema juga pernah beroperasi di Malaysia. Namun, impak dari COVID-19 menyebabkan bisnes mereka merudum. MBO dilaporkan telah mengalami kerugian sebanyak 2 juta ringgit sehari akibat pandemik. Dan pada tahun 2021, syarikat GSC yang dimiliki oleh PPB Group telah membeli aset-aset dari MBO. Persoalannya, dengan lambakan platform OTT seperti Netflix dan Disney Plus, adakah bisnes ini masih menguntungkan? Laporan kewangan dari PPB menunjukkan bisnes pawagam agak menguntungkan pada tahun-tahun sebelum pandemik COVID-19. Pada tahun 2019, GSC mencatatkan hasil sebanyak 556 juta ringgit dengan keuntungan sebanyak 67 juta ringgit berbanding tahun 2018. Namun, bermula tahun 2020 sehingga tahun 2023, syarikat tersebut bergelut dengan kerugian yang mencecah sebanyak 120 juta ringgit. Pergelutan GSC berakhir pada tahun 2024, namun keuntungan mereka hanyalah sebanyak 4 juta ringgit. Pada masa yang sama juga, syarikat Netflix telah mencatatkan keuntungan 9 bilion dolar dengan hasil setinggi 39 bilion dolar. Walaupun prospek industri pawagam dilihat sedikit muram akibat kehadiran OTT, namun masih ada yang percaya dengan bisnes ini. Seniman terkenal Khair Rahman berpendapat bahawa pawagam akan kekal relevan. Sebab OTT ni bukanlah baru sangat. Dia dah bermula lama juga. Walau macam mana pun filem keluar, wayang tetap orang pergi. Namun, hanya produser filem sahaja yang mungkin akan terjejas akibat kenaikan trend OTT. Kau tengok dekat OTT bersepah filem yang best-best. So kalau kau nak orang pergi ke panggung, bagilah good cinema.